Since Ami dah 2 minggu dah travel, so Ami rasa it's a time Ami bagi tahu kasut apa yang Ami guna untuk Ami travel Europe kali ni. 20,000 langkah setiap hari. Dengan bangganya Ami nak bagi tahu yang this time the kasut is not Skechers. Ada masalah kaki kanan. And Ami jumpa doktor and doktor cakap tak digalakkan untuk guna Skechers sebab tapak dia terlalu lembut. Tak bagus untuk kita punya kaki. Nampak tak? Tapak lembut pun tak bagus sangat. Entahlah apa science behind it. Tapi Ami still bawa Skechers in case kasut yang ni tak selesa. And kasut yang pakai kali ni adalah siapa yang tahu Ami pergi Jepun hari tu, Ami beli di EDR 78 Ami rasa. And Ami beli 2 jenis Onitsuka. And di antaranya yang first tu ballerina and yang tu tak selesa ya. Yang ni Ami beli EDR 78 rasanya nama dia. And dia punya tapak tebal sikit daripada EDR biasa yang selalu orang beli. Selalunya orang beli memang tapak dia flat gila. Ami tak rasa lengah langsung, kaki tak sakit, tapak tak sakit. Memanglah dia tak bercushion macam Skechers. Saya rasa kalau nak berjalan ni cukuplah kasut tu tak menyakitkan. Is enough. Siapa yang nak give it a try, beli Onitsuka yang tapak dia tebal sikit macam ni. Travel korang pakai kasut apa? Share. Ami try New Balance, saya memang tak suka New Balance. Tak susah untuk kaki Ami.